Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bienvenidos a un nuevo episodio de Jom Berbahasa Asing, Bahasa Spanyol. Okay? Dalam episod kali ini, inilah episod yang terakhir, episod akhir Audiosia Jom Berbahasa Spanyol lah. Okay? Sebab hari ini merupakan hari terakhir saya di ITBM. Jadi lepas-lepas ni dah tak ada dah lah Audiosia Jom Berbahasa Spanyol ni, dia akan dihentikan. Cuma masih ada lah di YouTube. Okay? Tapi ini episod terakhir dan untuk episod terakhir ni, saya tak akan masuk kepada topik-topik baru ataupun benda-benda baru yang nak diajar, tapi kita just rumuskan ataupun recap balik apa yang kita dah belajar daripada sejak tahun lepas, okay? Daripada 2025 sampai sekarang, apa topik-topik yang kita dah pernah tengok dalam podcast Jom Berbahasa Spanyol ni, dan kita akan go through. Okay? So hari ni dia speed run sikit lah. Kita tak akan go terlampau dalam. Kalau nak pergi dalam, kena tengok setiap episod tu lah. Tapi hari ni kita akan tengok surface sahaja untuk setiap topik tu. Okay? Mana yang kita boleh tengok, kita akan tengok lah. Okay. Okay, untuk siapa yang belum follow lagi, boleh scan QR code yang ada di screen masing-masing. Yang dia akan bawa ke kita punya Linktree. Kemudian dekat situ ada pautan untuk kita punya akaun media sosial lah, ke Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Jom Berbahasa Asing. So boleh follow dekat situ, ada especially dekat TikTok dan Instagram dan Facebook, kita post konten secara berkala lah dalam bahasa Itali, berkaitan bahasa Itali, berkaitan bahasa Arab, bahasa Spanyol dan juga bahasa Perancis. So dekat situ boleh follow kalau minat tentang bahasa asing, dan dekat situ juga ada jadual ataupun poster-poster tentang podcast, okay, supaya anda tak terlepas mana-mana episod podcast yang bahasa-bahasa lain selain bahasa Sepanyol. Boleh follow segera di akaun media sosial kami, Jom Berbahasa Asing. Okay. Okay. So bila saya tengok balik yang tahun lepas 2025 dan termasuklah tahun ni, so ni antara benda-benda yang dah pernah diajar lah ataupun yang saya pernah cover. Okay, ni senarai topik Audiosia Bahasa Spanyol. Okay, ada banyak, ada dalam 20 lebih. Okay, kalau kirakan ni, satu ni, kemudian ni, ada 25. Okay, ada 25 topik lah, ataupun 25 kali kita bersiaran tahun lepas. Okay, antaranya kita start daripada yang basic, huruf dan sebutan, kemudian sapaan, okay, ucapan selamat dan khabar, pengenalan diri, nombor, hari dan bulan, semua ni lah. Okay. Dan bukan saja yang kosakata, macam contoh keluarga kan. Keluarga kita mainly ajar berkaitan kosakata keluarga, ataupun macam pakaian, kosakata pakaian. Ada juga benda-benda yang berkaitan dengan grammar ataupun tata bahasa, yang macam adjektif kita tengok, okay, share estar, mana lagi, kata sendi nama. Okay, so semua benda ni ada yang kita akan tengok pada hari ni lah, tapi ada juga yang kita akan skip. Okay, so bukan semua kita akan tengok hari ni, ada certain sahaja. Macam variasi bahasa Sepanyol pun kita tak cover lah. Kalau nak tengok, boleh tengok di ITBM TV Jom Berbahasa Spanyol yang sebelum ini. Okay. Okay, so inilah gambar throwback saja letak dekat situ. Okay, so huruf dan sebutan. Okay, so untuk huruf dan sebutan, obviously huruf dalam bahasa Sepanyol ada banyak, ada 27. Okay, tapi kita takkan go satu-satulah. Yang saya letak di screen ni, di slide ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, ada 8 huruf saja yang saya nak bagi perhatian khusus lah. Sebab huruf-huruf ni yang selalunya pelajar bahasa Sepanyol dia tersilap. Okay, sebab dia mungkin pengaruh bahasa Inggeris, pengaruh bahasa asal dia bahasa Melayu dan sebagainya. So dia tersilap. So tak apalah. Okay, tadinya huruf C. Okay, huruf C kalau ini yang berbeza dengan macam bahasa Melayu. Kalau C je bunyinya C. Okay, kita cakap C. Cakap, okay, cuba. So bunyinya C. Tapi kalau dalam bahasa Sepanyol, dia sama ada jadi S, jadi macam C, cielo, okay, cilantro, ataupun bunyi K, okay, casa, okay, cosa. So dia ada perubahan mengikut huruf apa yang ada di depan. Sama juga dengan huruf G. Huruf G, dia ada perubahan tengok kepada huruf yang ada di depan dia. Sama ada GI, GIGE ataupun GA, GO dan GU. Okay. Kemudian huruf H. Huruf H dalam bahasa Sepanyol, yang ni saya selalu ulang, huruf H ni dia tidak disebut. Okay. Tidak disebut ataupun silent lah. Dia senyap dalam bahasa Sepanyol. So contoh perkataan hola. Okay, hola. Ini paling biasalah, hola.
ejaan dia H-O-L-A. Okay, tapi kita sebut hola. Okay, ataupun perkataan lain, hermano. Hermano. Okay, H-E-R-M-A-N-O. H-E-R-M-A-N-O. Okay, dia ada H tapi kita tak sebut hermano, bukan. Dia sebut hermano. Okay, dia silent. Dan huruf J. Huruf J dia menggantikan huruf H. Okay, sebab bunyi dia tu bunyi H. Okay, so J kalau J apa contoh perkataan dia? Contoh perkataan dia J-E-R-G-A. J-E-R-G-A. Okay, herga. Herga. J-E-R, hair. Okay, so J-E-R bukan jer. Dan ini saya pernah sebutlah huruf H dengan J ni dia jadi confusing. Contoh kalau perkataan Johor. Okay, Johor kalau orang Sepanyol nak sebut dia jadi susah. Sebab J dia jadi H, H tu jadi silent. So dia jadi Hor macam tu kan. Hor. Okay. Ataupun macam kawan saya JH kan. JH sebutan dia akan jadi Hea macam tu kan. Kalau orang Sepanyol sebut mengikut rule dia orang lah. Okay. Kemudian huruf Z. Huruf Z ni yang ni pun selalu pelajar buat kesilapan. Dia tak ada that buzzing sound. Okay. Bunyi dia macam Z macam tu kan. Itu tak ada dalam bahasa Sepanyol. Okay. So Z ni jadi macam S sahaja. Okay. So contoh Z-O-N-A. Z-O-N-A. Dia jadi sona. Okay, sona. Dia bukan zona. Bukan zona tapi sona. Okay. Kemudian N-nya, yang ni N. Yang ni pun sama juga. Yang ni huruf yang tak ada dalam mana-mana bahasa lain. Bunyinya ada, hurufnya tak ada. Hanya ada dalam bahasa Sepanyol iaitu huruf N-nya. Okay, so bunyi N-Y. So macam banyak kan, minyak. Bunyi nya tu, itulah bunyi huruf ini. Contoh yang paling common ialah bercakap tentang umur sendiri kan. Contoh tengo 30 años. Años. Dia tak boleh anos. Kalau anos maksudnya lain. Okay. So tengo 30 años. Okay. Kemudian double R kena getar kan. Berbanding dengan satu R. Kemudian double L. Double L ni pun yang biasa. Contoh apa perkataan yang ada double L? Yao yao. Okay. So yao yao. Yao yao syarikat Sepanyol yang ada dekat sini. L-L-A-O, L-L-A-O. Okay, sebut dia bukan lau-lau, bukan ilau-ilau, okay, tapi dia yau-yau. Okay, sebab dia datang dari Spain. So L-L ni macam Y sahaja. Alright. So berikan perhatian pada 8 yang ni lah. Okay, selain daripada dia pun ada lagi yang lain-lain kan. Tapi yang ni selalu orang tersilap. Okay, tertukar. Okay, kemudian sapaan. Okay, sapaan dalam bahasa Sepanyol ada dua. So yang pertama, yang ni yang basic lah. Hola. Okay, hola. Macam tadi saya cakap, H ni silent. So hola. Hola. Okay. Ataupun yang kedua, buenas. Okay, buenas. So dua-dua ni boleh sebut bila-bila je. Pada bila-bila waktu, bila-bila masa, kita boleh cakap hola atau buenas. Okay. Macam kita cakap hi lah. Kita boleh cakap hi pagi, petang, malam. Semua kita boleh cakap hi kan. Hola atau buenas. Okay. Kemudian ucapan selamat. Okay. Ucapan selamat dan khabar. Khabar maksudnya bertanya khabar lah. Bertanya dan menjawab khabar. Okay. Okay. Untuk ucapan selamat dan khabar ada 3. Kalau mana-mana bahasa pun dia mesti ada 3 ni. Okay. Mesti ada ucapan selamat pagi, selamat petang atau tengah hari dan selamat malam. Okay. Sorry. Kalau tak nampak. Pagi, petang, malam. Okay. So kalau dalam bahasa Sepanyol, selamat pagi ialah buenos dias. Okay, buenos dias. Buenos dias, buenos dias, buenos dias ialah selamat pagi. Kemudian tengah hari atau petang, buenas tardes. Okay, buenas tardes. Buenas tardes. Good evening atau good afternoon. Kemudian malam, buenas noches. Okay, buenas noches. Buenas noches ni good night. Okay. So kalau penonton kita mungkin yang peka, mungkin nampak ini buenos. Kemudian yang lain buenas. Okay, yang ni buenas, yang ni buenas. Kenapa? Sebab kejap lagi kita akan sentuh dalam adjektif, dalam jantina. Dia ada kaitan dengan jantina lah. Okay, buenos dias, buenas tardes, buenas noches. Okay. Okay, kemudian tentang menjawab khabar. Okay, kalau saya tanya ataupun orang Sepanyol tanya, ¿cómo estás? Okay, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ataupun ¿qué tal? ¿Qué tal? Okay, antara dua ni. Okay, ada lain tapi dua ni yang common.
So macam mana kita nak jawab? Okay, macam mana kita nak katakan kita punya khabar? Apa khabar kita sebenarnya kan? Okay, kalau bagus, kita boleh jawab bien. Okay, bien. Bien, good. Okay. Kalau tak bagus ataupun tak baik, kita cakap mild. Okay, tak okay ke, tak sihat ke. Mild ni macam generally not good lah. Kan? Okay, mild. Mild. Okay. Kemudian yang ketiga, asi-asi. Asi-asi macam tu lah. Asi-asi ni so-so. Okay, okay macam tu kan. Kita cakap biasa-biasa. So dia asi-asi. Okay. Kalau nak tambah kita cakap sangat bagus atau sangat tak bagus, kita cakap muy bien atau muy mal. Okay, kita tambah perkataan muy di depan dia. Okay. Muy asi-asi tak ada. So asi-asi dia sahajalah. Okay, seterusnya pengenalan diri. Okay, bila kita dah ucapkan selamat, kemudian kita tanya khabar, cakap kita punya khabar, kemudian pengenalan diri kan. Okay, so ni dalam, oh sorry, yang ni ada typo sikit Ni patutnya 3. Dalam episod tentang pengenalan diri, ada 3 benda yang kita sentuh, iaitu yang pertama tentang nama. Okay, yang ni nama, yang ni asal, dan yang ni umur. Okay, nama, asal, umur. Okay, so kalau nama, kita nak cakap nama kita boleh cakap me llamo. Okay, me llamo Salam. Okay, me llamo Ilham. Okay, ni llamo. Me llamo Batrisha. Okay, ataupun apa-apa saja nama penonton kita di luar sana. Yang kedua, bercakap tentang asal. Okay, asal usul ataupun kita punya origin lah, negara kita ke tempat kita. Boleh guna soy de ataupun soy. Kan? Contoh Abang Salam asal dia dari Terengganu. Kan? So, soy de Terengganu. Boleh cakap macam tu. Okay? Soy Terengganu tak boleh. Soy de Terengganu. Kalau yang ni Terengganu tak ada lah. Okay, kalau Malaysian lah, let's say. Soy de Malaysia. Saya asal dari Malaysia. Okay, atau Malaysia. Dan soy Malasio. Saya orang Malaysia. Okay? So, dia ada 2 cara untuk cakap. Ataupun soy de Italia. Saya dari Itali. Okay? Soy Italiano. Saya orang Itali. Okay? So dia ada 2 ni. Dan yang ketiga bercakap tentang umur. Okay? So umur dia ada satu template iaitu tengo, kemudian letak umur dekat sini dan años. Okay? Años. Tengo umur dia años. Okay? Maksudnya I have sekian-sekian years. Okay? Ataupun saya berumur sekian-sekian tahun. Okay, años ni tahun lah. Okay, so kalau umur penonton di rumah 20 contohnya. 20 dalam bahasa Sepanyol ialah 20. Okay, 20. So dia akan cakap tengo 20 años. Tengo 20 años. Okay, so gantikan je 20 tu dengan apa-apa saja umur, 50 ke 60 dan sebagainya. Okay, so yang tu kena tengok episod nombor lah. Macam mana nak cakap nombor sekian-sekian sampai 100. Okay. Okay. Nombor yang dekat sini saya kongsikan 1 sampai 10. Okay. So 1 sampai 10 dalam bahasa Sepanyol ialah ini uno, uno. Kemudian dos, dos. Tres, tres. Cuatro, cuatro. Cinco, cinco. 6, 6, 7, 7, 8, ¿okay? 8, 9, 9 y 10, ¿okay? 10, ¿okay? 10 ni 10. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, 10. 10 ni nampak ada Z ni dia bukan diez, diez bukan. 10 macam S dia. Okay. So 1 sampai 10. Penting untuk ingat nombor 1 sampai 10 ni kenapa? Sebab yang ni. Okay. Untuk cakap nombor yang besar-besar, okay, nombor macam 52, 43, 76 dan sebagainya, kena ingat nombor asas ni. Okay. Nombor asas ni penting lah. Kena ingat nombor puluh dan asas. Okay. So contoh, ni rule rule untuk bercakap tentang nombor dari 21 hingga 99 lah. Okay. Nombor puluh dan nombor asas. Okay, contoh. Nombor puluh dalam bahasa Sepanyol yang purple ni, 60. Okay, 60. Kemudian I, 7.
Okay, ni nombor 67. So dia 60 dan 7. Okay, umpamanya macam itulah kita cakap dalam bahasa Sepanyol. Kita cakap 60 dan 7. Okay, 60 dan 7. So yang macam ni. Dia macam kalau kita cakap 67 je kan, 67. Tapi dia memang kena letak dan dekat tengah-tengah tu. So dan tu apa? Dan tu yang ni, I. Okay, I dalam bahasa Sepanyol maksudnya dan. Okay, 67. Okay, ataupun contoh 78. 78. Okay, 8 tadi 8 yang ni. Okay, 78, 78. Okay. Tu. Okay. Untuk soalan dan jawapan episod berkaitan soalan atau kata soal, kita ada tengok. Okay. Ini macam tadi. Tapi yang ni ada 9 kata soal dalam bahasa Sepanyol. Okay. Dalam bahasa Melayu seingat saya ada 8. Okay. Kalau dalam bahasa Sepanyol ada 9. Okay. So, kita go satu-satu. Yang first, K. Okay. K. Kemudian, donde. 3, como. Okay. Como. Kemudian yang keempat, por qué. Yang kelima, quién. Okay. Quién. Yang keenam, cuál. Okay. Cuál. Yang ketujuh, cuándo. Yang ke-8, cuánto ataupun cuánta. Okay. Cuánto atau cuánta. Kemudian yang ke-9, cuántos atau cuántas. Okay. Cuántos atau cuántas. So yang ini maksudnya apa, donde maksudnya di mana, como maksudnya bagaimana, okay, how, por qué maksudnya kenapa, okay, kenapa. Kemudian quién maksudnya siapa, okay, siapa. Cuál maksudnya apa juga, boleh jadi apa ataupun bukan bagaimana, apa ataupun yang mana satu, okay, apa ataupun yang mana satu, yang ni Cuándo maksudnya bila, okay, bila, cuándo. 8, cuánto atau cuánta ni maksudnya how much, okay, how much. Yang ke-9, cuántos atau cuántas, how many, okay, how much dengan how many, maksudnya berapa lah, okay. Sebenarnya berapa, dalam bahasa Melayu kita cakap berapa je, satu je perkataan kan. Tapi dalam bahasa Sepanyol dia dipecahkan dua, okay, sebab macam bahasa Inggeris, how much and how many, okay. Okay. Dalam topik tentang jantina, okay, kita dalam topik itu kita go into detail lah kan. Tak adalah terlampau detail pun, tapi banyak lagi lah daripada yang ni. Ada beberapa cara untuk kita tentukan satu perkataan tu maskulin ataupun feminin. Okay, adalah 3-4 cara kan. Cumanya dia punya rule of thumb ataupun general rule, okay, peraturan umum untuk tentukan perkataan tu maskulin atau feminin macam ni. Okay, so kalau dia hujung perkataan tu, hujung dia berakhir dengan huruf O, dia maskulin. Okay, contoh brazo, ojo ataupun pelo. Okay, brazo, ojo, pelo. So hujung dia semua huruf O. Okay, so perkataan ni semua maskulin. Maskulin. Kalau dia berakhir dengan huruf A, generally yang ni secara umum, dia merupakan perkataan yang feminin. Contoh mesa, okay, mesa, okay, ataupun silla, okay, silla, ataupun cola, okay, cola, mesa, silla, cola. So perkataan ni hujungnya huruf A, so dia feminin lah. So kita tak perlu nak berfikir-fikir sangat. Tapi dia obviously dia ada banyak pengecualian. Okay, pengecualian tu nak tahu apa semua boleh tengok dalam episod berkaitan jantina. Okay, dekat situ saya terangkan panjang lebar lah berkaitan jantina ni. Okay. Dan satu yang menarik, kalau penonton kita tak tahu, jantina dalam bahasa-bahasa ni, contoh macam dalam bahasa Arab, dalam bahasa Itali, bahasa Perancis, Sepanyol, dia bukan jantina objek tau. Dia bukan jantina, contoh kita kata meja ni feminin. Bukan meja fizikal ni feminin. Okay? Tapi perkataan dia tu. Perkataan meja tu yang feminin. Okay? Sama juga macam benda-benda lain. Contoh bulan. Bulan itu feminin, perkataannya. Okay? Perkataan bulan itu yang feminin. Sebab dalam dunia manusia ni, kita boleh tentukan orang tu maskulin atau feminin, dia ada ciri-ciri dia, betul? Dia ada organ dia, organ lelaki, organ wanita, okay? Fizikalnya tu kita tahu dia
dia lelaki atau wanita lah. Tapi untuk perkataan, antara tanda-tandanya macam ni lah contoh. Okay, dia bukan physical object tu. Okay, so jangan tanya saya kenapa rumah feminin tapi kereta maskulin. Saya pun tak tahu. Okay, tapi dia perkataan itu memang diterima sebagai maskulin atau feminin. Okay, kemudian jamak dan tunggal. Okay, jamak dan tunggal, satu cara untuk kita menjamakkan atau menjadikan satu perkataan itu banyak. Okay, kalau dalam bahasa Melayu kita buat apa? Dalam bahasa Melayu kita gandakan. Okay, so dalam bahasa Melayu kalau kita nak kata banyak benda tu, kita gandakan. Contoh buku, satu buku, ada banyak buku, kita cakap buku-buku. Okay, buku-buku. Ataupun rumah, rumah-rumah, kan? Tapi dalam bahasa Sepanyol, kita tak gandakan. Okay, kita cuma tambah dekat hujung dia je. Tambah S ataupun ES. Okay, tambah S ataupun ES. Bergantung kepada hujung perkataan tu. Sama ada dia vokal ataupun dia konsonan. Okay. Contoh, kita tengok contoh satu. Okay. Contohnya macam perkataan arma. Okay. Arma ni, mungkin boleh paparkan kat slide. Arma ni maksudnya weapon ataupun senjata. Okay. So arma satu senjata. Okay. Apa-apalah senjata tu kan, kita tak tahu. Okay. Pedang ke, pistol ke. Tapi kalau ada banyak senjata, kita cakap armas. Kita tambah S je sebab hujung dia huruf A. Okay. Huruf vokal. So armas. Okay. Banyak senjata, weapons, a lot of weapons. Okay. So itu contoh kalau hujung dia vokal. Kalau hujung dia konsonan macam bawah ni, profesor. Okay, cikgu. So kalau seorang cikgu lelaki, kita cakap profesor. Okay. Tapi kalau ada banyak guru-guru lelaki atau banyak guru, kita cakap profesores. Okay, profesores. Tambah ES sahaja. Okay. Tambah ES macam dalam slide yang sebelum ni. Okay. So itu general rule yang senanglah untuk kita ingat. Yang ini pun obviously dia ada perincian-perincian dia yang penonton boleh tengok dalam episod berkaitan jamak dan tunggal. Okay. Dia ada perubahan-perubahan sikit pada perkataan-perkataan tu. Tapi ini yang boleh bawa balik lah. Take home message-nya ialah dia tambah S ataupun ES. Okay. Dia berbeza juga dengan Inggeris kan. Inggeris pun ada banyak irregular plural. Okay. Tapi dalam bahasa Sepanyol tidak. Okay. Kemudian ser atau estar. Okay. Kita tanya dalam studio dulu lah. Ingat tak ser atau estar ni apa? Okay. Kak Patricia kata to have or to be. Okay. Salah ingat tak? Tak ingat. Is dengan R. Okay. So, Abang Salam kata is or are. Okay, which is betul lah. Ada betul, Abang Salam pun betul, Kak Patricia pun betul. Okay. Ser atau estar ni ialah verb to be. Okay, verb to be. So, dia boleh jadi am, I am, he is, she is, we are, you are. Okay. So, am, is, are itu semua, itu merupakan verb to be. So, verb to be ni, dia tidak ada dalam bahasa Melayu. Sebab tu dia susah sikit nak explain ataupun terangkan menggunakan bahasa Melayu. Okay, so kena banyak guna contoh daripada bahasa Inggeris. Okay, ser atau estar. Dan ser atau estar ni dua-dua maksudnya to be. Okay, cuma dia ada beza lah. Dalam episod tu kita ada, saya ada terangkan tentang beza antara ser dan estar ni. Secara umumnya dia macam ni. Okay, ser ni cerita tentang ciri. Okay, ciri ataupun sifat. Yang selalunya kekal ataupun dia susah nak berubah lah. Okay. Estar ni dia keadaan ataupun state. Okay. State selalunya bersifat sementara ataupun senang berubah. Contoh, kita tengok contoh. Okay. Contoh dalam slide yang seterusnya. Okay. Soy alto. Okay. Soy alto. Maksudnya I am tall. Okay. I am tall. Estoy enfermo. Estoy enfermo. I am sick. Okay, I am sick. Okay, soy dengan estoy ni, kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggeris, dua-dua maksudnya I am. Okay, ini I am, betul? Soy. Estoy ni I am. Okay, ni dua-dua ni datang dari inilah ser estar ni. Okay, kenapa dua-dua I am? Sebab tekan perbezaan yang tadi kita cakap. Okay, so bila bercakap tentang ciri ataupun sifat, iaitu tinggi, okay, berat, besar, kaya, miskin, hodoh dan sebagainya, itu kita guna ser. Okay, soy alto. Okay, soy bonito, sebagainya. Tapi kalau bercakap tentang state ataupun keadaan, contoh keadaannya sakit, sihat,
bahagia, happy, iaitu semua state ataupun keadaan yang boleh berubah-ubah. Okay, so kita akan guna estoy. Okay, estoy enfermo, estoy feliz, I am happy. Okay, so begitulah. Okay, kemudian adjektif. Okay, dalam adjektif kita ada satu perkataan dalam keseluruhan episod tentang adjektif tu. Ada satu perkataan yang sangat penting lah yang mengikat semua lesson dalam tu, iaitu concordance. Okay, concordance ataupun penyetujuan, okay, ataupun agreement dalam bahasa Inggeris. Okay, so apa maksud concordance ni? Maksudnya satu-satu adjektif tu dia kena bersetuju. Okay, bersetuju ataupun sama dengan kata nama dia dari segi jantina dan bilangan. Okay, kita akan tengok contoh. So apa maksud ayat ni? Apa maksud concordance ni? Okay, contoh perkataan ojo bonito. Okay, ojo bonito, mata yang cantik. Okay, satu mata yang cantik, ojo bonito. Okay, so dia sama dari segi bilangan. Ada satu mata dan dua-dua ni maskulin. Okay, kalau dia ada dua mata atau banyak mata, kita cakap ojos bonitos. Okay, ojos bonitos. So dia bersetuju tak dia? Bersetuju. Okay, sebab dia yang ni maskulin, banyak dan banyak, plural. Okay, jamak. Okay, contoh yang lain, casa bonita. Okay, yang ni pun sama. Yang ni dia bersetuju tak? Bersetuju juga sebab dia single. Okay, satu-satu. Kemudian dia feminin. Okay, casa tadi yang feminin A kan, casa bonita, rumah yang cantik. Kalau ada banyak rumah yang cantik, casas bonitas. Okay, casas bonitas. Ni pun konsep yang menarik juga sebab dia dalam bahasa Melayu tak ada. Sebab kita tak ada jantina. So kita tak perlu agree berkaitan jantina. Contoh kita nak kata buku yang cantik kan. Buku-buku yang cantik. Kita tak kata buku-buku cantik-cantik. Itulah yang dilakukan oleh bahasa Sepanyol yang tak ada dalam bahasa Melayu. Okay. So seterusnya. Okay. Kemudian berkaitan masa. Masa pun kita ada sentuh. Okay, masa ada dua je yang saya letak dekat sini. Satu, yang first ni, okay, ingat sekejap. Saya tanya dalam studio dulu lah. Ingat tak apa beza dia? Apa beza yang first dengan yang second? Okay. Close lah tu, betul lah tu. Okay. Which one? Ya. Yang mana yang sekarang pukul, contoh lah. Contoh saya tanya, sekarang pukul berapa? Macam, okay. Nak jawab sekarang pukul. Okay, 1. Okay, betul. Okay, so kalau nak jawab sekarang ni, waktu ni, pukul berapa? Saya akan cakap, son las 9:21, contoh kan. Okay. Yang kedua ni, alas ni ialah waktu yang lain. Okay, mungkin pada waktu hadapan, okay, pada waktu lepas, okay, pada waktu sekian, kita akan guna alas. Contoh saya tanya, okay, pukul berapa kita meeting? Okay, hari ni. Pukul berapa mesyuarat pada hari ni? Okay, so dia bukan sekarang. So kita akan guna yang kedua. Okay, alas 3:30, contoh. Pukul 3:30 petang. Kan? Alas 3:30. Kalau nak kata sekarang 3:30 petang, son las 3:30. Okay. So itu dua beza lah. Kalau nak tengok lebih lanjut, tengok episod berkaitan masa. Okay, dekat situ saya ada terangkan macam mana nak cakap kalau suku setengah, okay, masa yang lepas masa setengah tu macam nak cakap, semua saya ada terangkan. Okay. Kemudian kata kerja. Okay. Kata kerja dalam bahasa Sepanyol, dia tak lari daripada 3 ni. So ini rule untuk kata kerja dalam bahasa Sepanyol. Dia mesti berakhir dengan AR, ER ataupun IR. Okay. Carilah mana-mana kata kerja bahasa Sepanyol pun. Okay. Yang ini dia punya base dia. Okay. So hablar, caminar, okay, estar, dia mesti hujung dia AR dan R tu kena disebut lah. Dia bukan hablar, bukan. Bukan hablar, caminar ataupun estar, bukan. Dia kena sebut hablar, caminar, estar. Okay. R tu kena bunyi. Contoh aprender, correr, leer. Okay. IR, vivir, escribir, dormir. Okay. Penting untuk ingat yang macam ni sebab dia ada kaitan dengan conjugation. Okay. Conjugation tu memainkan peranan yang sangat besar dalam bahasa Sepanyol. Kita nak cakap saya makan, tak boleh cakap yo hablar. Itu salah lah, kena conjugate. Okay. So ini 3. Okay. Rule tentang
kata kerja bahasa Sepanyol. Okay, seterusnya aber atau tener. Okay, kita tanya lagi dalam studio, ingat tak apa aber atau tener? Tahu tak apa? Mungkin Patricia tahu kot sebab dia dekat kan bahasa Itali dengan bahasa Sepanyol. Boleh agak tak? Just take a guess. To have, yes, betul. Okay, so to have. Maksudnya untuk ada perkataan kalau dalam bahasa Melayunya ialah ada. Okay, ada ni boleh membawa maksud aber ataupun boleh membawa maksud tener. Okay, so dia dua-dua boleh. Tapi dalam bahasa Sepanyol dia ada beza dia. Okay, kalau dalam bahasa Sepanyol, aber ni untuk menyatakan kewujudan. Okay, kewujudan sesuatu. Contoh, ada 5 orang dalam kelas. Okay, ada 10 bangunan. Okay, so ada kewujudan itu. Kewujudan bangunan, kewujudan orang. Okay, so kita akan guna perkataan aber. Yang ni pun ada grammatical to have. Okay, yang ni dia to have juga, tapi yang bukan menyatakan kewujudan dan sebagainya lah. Dia just satu perkataan yang kita guna. Contoh, I have eaten. Okay, I have eaten dalam bahasa Inggeris kan. So have dekat situ dia akan guna aber juga. Kalau nak guna tener, ni ada yang maksudnya kepunyaan. Okay, kepunyaan. Maksudnya contoh, saya ada phone. Saya ada sebuah telefon bimbit, contoh kan. Ada dekat situ, kita akan guna tener. Okay. Saya mempunyai. Ya, saya mempunyai, saya memiliki. Okay. Ataupun dia memiliki sebuah kereta. Yang itu kita akan guna tener. Tapi kalau nak cakap ada sebuah kereta dekat rumah dia, kita akan guna aber. Okay. So maksudnya ada kewujudan itu. Okay. So tu beza. Contoh macam ni. Okay. Aber. Ada 5 orang dalam kelas. Kita akan conjugate yang ni, dia akan jadi hay 5 personas en la clase. Hay 5 personas en la clase. Okay. Kalau tener, saya ada 5 buku. Okay. So tengo 5 libros. Tengo 5 libros. Okay. So 2 ni lah perbezaan antara aber dan tener. So 4 tadi perkataan termasuk dengan ser estar, 4 ni. Ser estar, aber, tener. 4 perkataan ni merupakan 4 perkataan yang paling asas lah dalam bahasa Sepanyol. So kena faham. Okay, dan kena tahu sebelum kita cakap tentang benda-benda lain. Okay, sebab 4 perkataan ni selalu keluar dan selalu muncul. Okay, dan dia sangat-sangat useful lah. Sangat-sangat berguna untuk cakap tentang banyak benda. Okay, so kena tahu. Okay, so kita dah sampai ke penghujung. Ada apa-apa soalan? First dari studio lah. Ada? Dari studio? Kembar saya? Tak ada? Cik Patricia pun tak ada? Okay. So kalau tak ada soalan, okay. Saya nak, untuk penonton kalau ada soalan boleh masukkan dalam ruangan komen. InsyaAllah saya akan cuba jawab lah mana yang saya boleh jawab kalau ada. Okay. Tanya soalan panjang-panjang, tanya soalan-soalan yang remeh, ringkas pun tak apa. Okay? Maksudnya yang jangan kita anggap soalan kita tu remeh. Okay? Remeh mungkin bagi tenaga pengajarnya. Okay? Tapi bagi orang yang bertanya bukan remeh kan. So jadi saya akan cubalah juga menjawab kan apa persoalan yang peserta ataupun penonton kita ada lah. Okay? Sebab tak ada soalan yang sebenarnya remeh. Siapa yang nak tahu kita jawab lah kan. Okay. So untuk penonton kita, kalau pergi dekat YouTube channel, kemudian pergi search ITBM TV, okay, pergi dekat ITBM TV, dia ada 2 ni, ada videos dengan ada live. Okay, dalam bulatan kuning tu videos, bulatan merah ni live. Okay, so dekat dalam 2 ni, kenapa saya tunjukkan 2 benda ni? Sebab dekat sinilah tempat untuk akses podcast Jom Berbahasa Sepanyol ataupun Itali ataupun bahasa Arab. Okay, yang sebelum-sebelum ini. Okay. Kalau dekat live, kalau pergi dekat live ni, ini yang 2025 mainly lah. Okay, so podcast yang tahun lepas. Okay, tahun lepas untuk bahasa Arab ke, bahasa Itali ke, yang tadi yang saya cakap tentang masa, tentang semua-semua tu kebanyakannya memang dalam ni lah. Okay, dalam live ni, so boleh tengok. Tapi untuk 2026, dia sebenarnya semua dekat videos. Okay, so untuk tahun ni, semuanya di videos. Okay, nampak bahasa Arab tersusun macam ni dan dia ada playlist dia lah. Okay, so dekat playlist ni pun boleh juga tengok. Dekat playlist ada playlist Jom Berbahasa Arab, Jom Berbahasa Sepanyol, bahasa Itali. Okay, dan cuma bezanya sekarang playlist tu dia akan berterusan lah untuk bahasa-bahasa lain, untuk bahasa Sepanyol dah tak ada. Okay, so mainly bahasa Sepanyol punya ada dekat live. Okay, so ini
Oh, ha? Ah, okay, nanti kita akan buat Abang Salam kata, nanti kita akan buat playlist juga untuk bahasa Sepanyol yang 2025 punya, okay, supaya mudah untuk penonton akses lah yang video-video sebelum ini, okay. So itu saja, dah inilah last slide dah pun. Okay, so sebelum kita berakhir, saya nak tunjuk sikit lah, pusing tunjuk sikit behind the scenes crew di sebalik Jom Berbahasa Asing. Okay, so jemputlah ni Abang Salam. Hari ni matching. Okay. Hari ni matching pakai baju hijau. Dan ni Kak Patricia lah. Okay, so di sebalik mana-mana episod podcast, saya yang ada di depan. So dua orang ni akan ada di belakang lah, menguruskan kamera, menguruskan slide, TV dan sebagainya. Okay, sama jugalah macam kalau Abang Salam, maksudnya saya yang ada di belakang, ataupun Kak Patricia, saya lah yang ada di belakang. Okay, so itulah, inilah timnya. Okay. Macam tu. Okay, so okay, terima kasih. So itulah timnya. Dan ada juga Datin Niza, cuma Datin Niza dia ada urusan sikit. Okay, so itu sahaja untuk episod terakhir podcast Jom Berbahasa Sepanyol. Okay, insyaAllah kita berjumpa lagi dalam kesempatan-kesempatan yang lain kiranya ada. Okay, teruskan menonton Audiosia, bukan saja Jom Bahasa Sepanyol. Okay, teruskan belajar bahasa Sepanyol, tapi juga supportlah terus, okay, Jom Berbahasa Asing ini. Okay, tontonlah juga bahasa Arab, bahasa Itali, okay, bahasa Perancis. So kejap ya. Teruskan menonton, okay, ataupun bagi tahu dekat kawan-kawan yang berminat tentang kawan-kawan yang berminat tentang bahasa asing, sama ada bahasa Arab, bahasa Itali ataupun bahasa Perancis, cakap ada podcast ini, okay. Dan okay, so itu sahaja. Teruskan belajar. Belajarlah di mana-mana pun, okay. Ilmu ini bukan milik saya, bahasa Sepanyol ni, okay, dia milik Allah kan. So carilah di mana-mana pun yang kita boleh jumpa tentang bahasa Sepanyol, dan teruskan belajar, teruskan memperbaiki diri, memperbaiki kita punya bahasa Sepanyol kan. Ya, teruskan pelajari bahasa asing itu sampai ke tahap yang bagus lah, yang kita dah kuasai bahasa tersebut untuk kegunaan yang baiklah, untuk kegunaan sama ada diri sendiri ataupun untuk kegunaan masyarakat dan orang-orang di sekeliling kita lah. Okay, so itu saja, sekian untuk episod bahasa Sepanyol. Podcast atau audisi Jom Berbahasa Sepanyol ini akan berakhir di sini. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.